Dia cium kanan, dia cium kiri. Lepas tu dia tengok muka saya. Oh, doktor banyak tembam rupanya. Mungkin ada momen ada yang buatkan doktor betul trigger. Okay, I rasa memang berbaloi buat I cerita satu cerita lah, paling best lah. Okay, and I tell this to all my family kalau misal ada jumpa-jumpa lah kan. Ada satu auntie lah, auntie yang sangat tua, bukanlah tua sangat, but she's in her 70s, berusia, you know, okay, macam nenek-nenek lah, a Chinese auntie lah kind of thing kan. So datang memang mata tak nampak. Okay, so I did surgery for her. Okay, seminggu selepas tu penglihatan dia nampak. Dia dah masuk bilik saya untuk her follow up. Dia terus pergi kat muka saya, dia pegang pipi saya, dia cium kanan, dia cium kiri. Lepas tu dia tengok muka saya. Oh, doktor banyak tembam rupanya. Dia cakap macam tu. Yes, but you know, to me that was such a beautiful moment because maksudnya dia tak nampak all this while, tapi dia sangat happy. Dan bila dia tengok muka saya, agaknya mungkin dia tak nampak kan, jadi dia duduk bayangkan dalam kepala dia macam mana agaknya rupa doktor ni kan, macam gitu agaknya lah kan. So bila dia nampak saya tu, dia macam okay, pegang pipi saya, dia kiss on the right, kiss on the left, and dia kata, oh banyak tembam rupanya doktor Comel. So that's something that I can never forget and really makes me happy lah. Maksudnya dia, walaupun kita baru buat sebelah, okay, tapi dengan penglihatan ada, dia boleh jalan kaki sendiri, kata dia kena pimpin kan. And then I also remember masa dia mula datang tu, baju atas baju bawah tak match, tapi masa dia datang hari tu, wah, baju matching, you know, kind of thing. Sebab dia dah boleh nampak kan. So improve quality of life kan. So she's very happy, you know. Ada lagi cerita-cerita dia lah, dia nampak cucu-cucu dia tak sangka dah besar-besar, you know, kind of thing. So all those little stories, very simple kan, makes you happy and make your work berbaloi lah kind of thing. Oh my god. I rasa macam okay, terbayangkan macam mana auntie tu pegang I muka tu know, she was so cute. She's such a cute auntie also. Okay, menarik doktor cerita tu. Macam cute lah. Dia sebab kita, daripada kita tahu okay, macam doktor kata tadi, dia pakai baju. So kita rasa macam I buat sesuatu ni sampai dia boleh, you know, ada sesuatu impact dia. Of course, yes. Yeah. The best thing is to improve somebody's quality of life. I think in medicine, all of doctors feel that is the best thing lah, somebody's quality of life. Sometimes kita tak boleh nak sembuhkan dia 100%, okay? Betul. Tetapi kita boleh improve a little bit of their quality of life, and that's important.